Salam guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Dan kali ni aku nak cerita sikit tentang kerja pipe. Aku sebenarnya banyak buat kerja pipe lah selain aku repair sikit-sikit wiring kan. Jadi untuk kerja pipe ni ada yang aku buat kat rumah sendiri, ada juga aku orang panggil kan. Orang panggil untuk kita betulkan repair piping kat rumah orang. Bila kita sebut buat kerja kat rumah orang ni, satu perkara yang sangat penting adalah masa. Semestinya tuan rumah nak cepat siap. Sebab mungkin tuan rumah ambil cuti hari tu dan kalau boleh tak nak lah kerjanya extend sampai hari esok kan. Jadi antara perkara yang perlu kita ambil kira bila kita buat piping adalah masa untuk kita cepat potong pipe. Contoh kalau biasalah orang potong pipe kan, potong pipe besar, potong pipe kecil, pakai je lah gergaji kan. Aku pun ada gergaji besi yang boleh potong pipe PVC, yang putih, yang kelabu kan. Kalau boleh kita nak lagi cepat potong tu, salah satu caranya adalah pakai ni, pemotong PVC. Satu besar, satu kecil, ada dua saiz. Tapi bila kita melibatkan piping ni, kita akan main pipe kecil dan pipe besar. Besar ni 63 mm babe. Yang ni biasalah takat pipe 25 mm, 50 mm kan. Yang ni dia tulis 42 mm. Sebenarnya ada teknik untuk kita potong pipe PVC kelabu, pipe PVC putih. So far tak adalah masalah untuk pipe PVC kelabu kan, sebab dia keras. Bila kita potong, just tekan je lah. Tapi yang ini kelas 7 kot, tebal. Tapi tak ada masalah lah. Kalau kata korang punya pemotong ni baru dan tajam, korang tekan je lah. Nampak? Settle, tak ada masalah. Tapi kalau kata melibatkan piping yang jenis air buang, yang tak ada pressure ni, macam mana kena potong? Je pakai gaji kot kan, orang cakap kan. Sebab dia nipis, pakai gaji lah potong. Tapi nak lagi cepat, aku beli ni. Besar kot. 63 mm. Orang kata pakai ni mana boleh, ni lembik. Lembik dengan tangan pun boleh bengkok. Kalau pakai ni macam nak potong? Ada caranya. Besar Nampak? Dia ngam-ngam terletak kat dalam ni. Cara dia kalau nak potong, kau tak boleh tekan je. Memang benda ni tajam. Tapi kalau kata kau tekan je, nampak? Dia bengkok. Bengkok jadi susah kita nak potong. Bila kalau kata sekalipun kita dah potong, benda ni, pipe ni, dia akan kemek. Kalau kata kita nak buat penyambungan agak leceh, dah kemek, nak masuk dekat soket-soket semua, leceh. Susah. Jadi caranya, bila kita dah buat macam ni, bila kata dia dah cecah je mata pisau ni, cecah ke pipe PVC putih ni, tangan kanan menekan, tangan kiri memulas. Kita pusing dia. Tengok tengok tangan kiri aku pusing. Bila cecah dia, kita start pusing lah. Yang ni start tekan perlahan. Pusing, nampak? Dah bertanda. Tekan lah. Kau tekan, dia dah makan kan? Nampak? Dah terpotong dah ni. Tapi korang kena potong secara memusing. Ini terus tekan. Settle. Kan? Dia kena ada teknik ni lah. Kalau tak aku bagi contoh kalau kata aku tak pusing kau tengok. Aku tak pusing tekan. Ini tak pusing. Boleh je potong. Tapi kau nampak? Apa yang kau nampak? Kemek kot. Kemek. Boleh potong. Boleh aku cakap. Boleh potong, nampak? Boleh potong. Tapi kemek, tak cantik. Ini kalau kata kau nak masuk soket, elbow, benda dah kemek, kau kena tekan-tekan nak masukkan soket. Kan leceh banyak kerja. Semoga bermanfaat. Kau dapatlah sesuatu pada kongsian kali ni. Dan jangan lupalah untuk tolong subscribe, like dan share supaya aku terus bersemangat berkongsi ilmu yang macam ni. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.